Okey, pengalaman saya untuk MK Haramain mudah dilayani dengan bagus. Kalau kita tanya, dia memang jawab on time lah. Tak ada delay-delay sehari ke 2 hari ke. So far okey lah. Alhamdulillah pada hari ini 28 Jun 2025 MK Haramain Travel and Tours akan menerbangkan seramai lebih kurang 30 orang untuk kita pergi mengerjakan umrah dan juga ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah ini adalah pembukaan yang cukup bermakna di awal Muharram. Kita memulakan perjalanan jemaah-jemaah untuk melaksanakan umrah dan juga menziarahi baginda Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan segala urusan kita, perjalanan kita dan balik membawa pulang umrah yang mabrur insya-Allah. Saya sekeluarga dalam 13 orang. Ya, saya pergi suami dengan ibu ayah saya. Okey, pengalaman saya untuk MK Haramain mudah, sangat mudah urusan kita orang. Dilayani dengan bagus, tak ada masalah. Semua cepat. Pengurusan bila time kita minta feedback dia baguslah. Cepat, mana dalam masa singkat dia membalas WhatsApp dan pertanyaan kita orang. Okey, macam booking pun kalau kita tanya, dia memang jawab on time lah. Tak ada delay-delay sehari ke 2 hari ke. So far okey lah. So far insyaAllah management okey. Dan kita boleh management, kita boleh recommend lah. Tapi untuk full perjalanan tu kena hujung perjalanan nanti lah baru boleh tengok macam mana. So far okey, saya recommend. Teruskan bersama dengan MK Haramain. Boleh lihat pakej-pakej yang ada, daftar untuk melayakkan diri anda untuk mendapatkan cabutan bertuah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati. MK Haramain.